Okay, video sikit. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita nak ride mana hari ni? Cip? Kita ride ke Jalan Balak. Kita ikut Cip hari ni. Cip bawa jalan. So kita sekarang dekat area Pekan Sepang. Dia Sepang, Punglu bawa dulu. Okey, selepas berhempas pulas kita sampai destinasi pertama, kedai sarapan pagi. Betul sikit. Dekat Warung Laki Bini. Kenapa nama Warung Laki Bini? Tu Warung Laki Bini. Laki Bini. Hari terkena pasti nak lagi. Dia punya trademark sekali perkena pasti nak lagi. Sini macam-macam menu. Roti canai ada sana. Tempat makan pun besar juga. Okay lah. Soto, mie sup, kuih sup, mie kari, nasi lemak, canai, kuih-kuih, nasi sana. Roti canai pun ada. Area Pasir Panjang. Okey. Sas. Okey, kita kena mihun sup. Macam mana dos? Mihun sup. Sedap. 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 Oh, cawan dia style macam kelincai oh, cawan dia. Kan? Ni nasib baik kita tak sarapan kat kelincai tu Okey, jom makan. Alhamdulillah, kita dah sampai ke pantai Songkla. Pekalan Balak. Songkla belum lagi, belum. Okey, sampai selepas mengharungi jalan yang berkona-kona. Pemandangan yang menarik. Ya. Dari kita layan rumah tradisi Melaka kita tengok tadi. Cantik kan? Mana tak perasan. Betul. Tak pasal tu. Ada lah tu. Mama kayu-kayu tu. Rumah rendah rumahnya. Cantik ni dia baru lepas tanam-tanam ni. Pokok tak tahu bila. Jadi nampak kemas. Kalau ikut macam signboard tu projek JPS. Macam JPS punya ni kot. Okay, sama jentera. Tu semua kapal-kapal yang ni lah. Kapal yang mana Daus? Selat Hormuz. Selat Hormuz. Banyak tu. Ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu semua nak ni lah tu. Hantar minyak? Hantar minyak lah tu. Jadi lepas ni minyak kita akan turun RM1 seliter. Termasuk kosan dia tu. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat Pantai Kelebang. Pantai Kelebang, daerah Songkla. Songkla lagi. Patani. Ya. Itu semua. Tapi kita punya view belakang ni apa sikit. View belakang tandas. Kita parking kat redup sini lah, pokok. Okey. Tahu-tahu ya sampai dekat. Sampai Kelebang. Setengah jam tahu-tahu nanti sampai Johor pula ni pergi je kan. Dekat pantai lah. Kosong lah, tak ramai orang. Pasal apa? Belum tengah hari lagi pun. Sini petang lah baru apa? Function sikit lah. Malam, petang naik ke malam. Okay. Pampai semua kat belah sana. Boleh tahu bang, biji tu memang dah ada setiap masa. Pisang goreng ke apa? Kedai plat nah tu. Kedai apa? Kedai plat. Nombor plate? Ada dia. Kan? Kat area Asam Pedas Hotel Laksmana. Buat terus itu lah. Sampai. Laksamana Asam Pedas Johor Bahru. Melaka. Asam Pedas. Pokok besar. Pokok besar. Tapi trademark dia tak ada dah. Tapi trademark tak ada. Pokok besar dah tak ada dah. Natu bakar. Pasal isu apa ni? Isu lama tak makan sini ni. Isu campur lah. Kedai kayu dia, kedai Cina. Tapi yang ni kedai ni nama apa tadi? Ni Klepot. Klepot. Asam Pedas Klepot. 2. Mana nama kedai? Ni satu, ni dua. Sama ni. Ada nama kedai tak ada? Atas ni.
atas. Oh, kena ambil. Restoran asam pedas Klepot dulu. Okey, dekat luar. Kalau rek. Right. Kita tunggu makanan sampai. Ya. Okey. Kita kena asam pedas. Jenahak. Ni apa dos? Masak lemak. Lemak cili api. Jenahak. Jenahak. Sayur. Telur goreng. Telur ikan goreng. Okey lah, sedap lah. Berlemak. Sedap. Pedas ada sikit. Ayam. Tapi tak ada banyak aku okey lah. Kena. Oi, gelap. Sini. Kena. Makan. Okey, kita sekarang tadi lepas makan asam pedas, kita pergi cari kuih keria pula. Banyak bateri dia. Oh. Kuih keria dekat Chef Keria Melaka. Yes. Tester dos. Okey, ada tester ni. Ada tester. Kita nak rasa dulu. Allah. Oh, lembut. Ha? Lembut. Cuti satu hari. Mantap. Kalau dah manis semua sedap. Ni bang nak rasa tadi kan? Oh, ni. Lembut. Semua YouTuber yang datang. Kuih keria, kuih penderam, tepung kita, bahulu. Abang nak RM1 bang? Dia baru lah. Satu pack RM5. Kalau abang ambil 3, 10. Saya bagi hal special lagi. Orang datang pada jauh. Macam mana? 3 paket 10. Ini special untuk abang ni je. Dapat datang customer datang dari jauh. Okey, seorang satu bungkus. Ini betul highway bang tu bang. Traffic light. Orang satu. Kota kanan, sebelah 4. Kuih keria dengan peneram. Baik kau. Okey, alhamdulillah kita orang dah sampai. Kita dah sampai berdekatan dengan penginapan kita untuk di Thailand ni. Macam dekat tu betul ke? Kita dah sampai. Betul tu apa? Apa? Bukan Betong tu apa nama restoran tu? Hantana. Kita dah sampai kat Hantana. Hantana. Jadi kita dah order dah ni. Dah us kita dah order. Dia masih lapar lagi nampaknya. So inilah spot terakhir sebelum kita masuk ke bilik masing-masing lah untuk berehat. Okey, tamatlah ride kita. Kita dah balik daripada Thailand. Sampai kat Salak Tinggi. Baru hari tu. Pak tu. Okey dos. Okey. Terima kasih banyak. Jumpa kat office. Okey. Terima kasih Tok. Okey Tok. Panas lah, panas balik lah. Panas balik lah. Masih panas. Cair kot. Lagi sebelah esok kan. Cair kot. Okey, kita dismiss kat sini. InsyaAllah jumpa lagi ride akan datang. Jauh cari barang tu. Barang. Bulan 6 Bulan 6 kita nak pergi ride. Ada tidur punya Boleh lokasi tak kisah. Malaysia. Dah tak kisah. Dalam luar ke kasih on je. Ya. Bagi start balik lah. Dulu kan rajin. Dalam Malaysia dulu rajin kot. Sebulan sekali. Sebulan sekali pun KPI tu. Dia dah pandai pergi luar negara dah. Kurang Dia bila dah luar negara tu dia jadi macam KPI tu jadi 6 bulan sekali. Jadi dia tu silap setahun sekali je. Dapat lesen payah. Okey. Jom. Assalamualaikum. Bye bye.